mencari, terus mencari, mendamba cinta abadi yang hadir di dalam mimpi, menjelmalah kau bidadari. Mencari, masih mencari sinaran kasih abadi yang murni, tulus dan suci, secantikmu bidadari. Masuk. Encik Hakim, tengah hari nanti Encik Hakim ada makan tengah hari dengan Datuk Ehsan. Oh, ya, saya terlupa lah. Terima kasih. Itu je. Ya, Encik Hakim, itu saja. Terima kasih. Bila pula Encik Hakim nak belanja saya makan tengah hari? Tengoklah nanti, kalau saya ada keluangan masa saya akan boleh jawab. Kalau nak tunggu Encik Hakim ada masa lapang, kucing bertanduk pun belum tentu lagi. Tunggulah, nanti saya senang sikit. Baiklah Encik Hakim. Tu ni risaulah. Yalah, tengokkan si Hakim anak kita tu. Muka kaca. Alah, kerjanya pun bagus. Tapi sampai sekarang ni tak kahwin-kahwin, membujang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Walhamdulillah rabbil alamin. Mungkin jodoh dia belum sampai. Sabar je lah. Abang Haji tak risau ke? Yalah, patut budak dah besar panjang macam tu. Dah sepatutnya kahwin. Ini tak kahwin-kahwin. Yalah, hidup dalam kota besar ni, Pak Haji. Banyak dugaan. Silap-silap, tuan takut dia hanyut. Ke situ pula perginya awak ni. Saya yakin Hakim tu tak macam tu. Kita dah bagi pelajaran cukupnya. Dunia akhirat. Itu tuan tahulah, bang. Cuma tuan bimbang aja. Bang Haji lah. Tak risau ke? Siapa kata tak risau? Tapi apa yang boleh kita buat cuma satu je. Saya nak ingatkan awak, jangan ingat dan cakap yang bukan. Itu satu doa tau. Istighfar banyak-banyak pada Allah. Berdoa mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati anak kita untuk berkahwin. Model Wisma Datuk Ehsan Holding dah siap ada dekat pejabat. Bagus, Hakim. Kau memang bijak. Sering siapkan kerja lebih awal daripada yang jagakan. Tahniah, Hakim. Terima kasih, Datuk. Betul tu, Datuk. Saya pun kagum dengan Encik Hakim ni, Datuk. Sarah, nampak memuji Encik Hakim kita semacam ada apa-apa ke? Ish, Datuk ni sampai ke situ pula. Tak salah kan? Kalau ada apa-apa dengan Encik Hakim kita ni, kan Encik Hakim kita ni mesin solo. Tak begitu, Hakim? Siapalah yang nak kat saya, Datuk? Saya ni kolot sikit. Encik Hakim ni memilih agaknya. Sebab tu sampai sekarang bujang. Tak ada lah, Datuk. Di mana kau bidadari, hadirlah kau bidadari. Di sini aku menanti.